Selamat sejahtera dari saya Tan Simpei, pengacara Skudai TV. Hari ini, Isnin, 12 hari bulan Januari tahun 2026 merupakan hari pertama persekolahan bagi sesi tahun 2026. Selamat datang diucapkan kepada pelajar tingkatan 1 dan selamat kembali ke sekolah untuk pelajar tingkatan 2 hingga tingkatan 6. Seperti mana dapat disaksikan dalam rakaman ini, sejak jam 12.30 hari tadi, sudah ramai pelajar yang telah siap sedia untuk memasuki pagar sekolah. Pastinya mereka sangat gembira kerana dapat bertemu lagi dengan cikgu-cikgu dan rakan-rakan yang telah lama tidak berjumpa sejak cuti sekolah sesi dahulu. Guru-guru pula telah siap sedia di dalam kawasan sekolah untuk menyambut kehadiran para pelajar yang dikasihi. Sejahtera, apakah pendapat anda tentang persekitaran SMK Skudai? Okey, sangat selesa untuk belajar lah. Okey, terima kasih. Salam sejahtera. Apakah pendapat anda tentang persekitaran SMK Skudai? Pada saya bagus, sesuai. Untuk anak-anak belajar nampak cantik. Anak saya first time form 1 kat sini. Sebelum ni tak ada abang akak. Mungkin anak saya gembira. Okey, terima kasih. Selamat sejahtera, boleh tanya mengapa anda memilih SMK Skudai sebagai sekolah menengah anak? Sebab locationnya dekat dengan rumah. Lepas tu ada supply bagus juga daripada neighbor saya. Terima kasih. Salam sejahtera, bolehkah tanya siapakah nama awak? Naura, Awak dari sekolah rendah mana? Suku Jaya Betul 10. Kenapa awak datang ke SMK Skudai? Kerana saya ingin mendidik diri saya sendiri untuk menjadi lebih baik dan untuk menimba ilmu serta untuk mendapatkan lebih ramai kawan-kawan. Okey, terima kasih. Salam sejahtera, siapakah nama awak? Tamin Wanan, Awak dari sekolah rendah mana? SKT Taman Tun Aminah. Okey, kenapa awak memilih SMK Skudai sebagai sekolah menengah? Dekat rumah. Okey, terima kasih. Selamat sejahtera, siapakah nama awak? Chong Zeng Han, Awak dari sekolah rendah mana? SKT Buzi. Kenapa awak memilih SMK Skudai sebagai sekolah menengah awak? Abang saya belajar di sini. Okey, terima kasih. Hai, Cikgu PK Petang, SMK Skudai, Puan Siti Zabidah binti Sani. Okey, selamat datang kepada murid-murid tingkatan 1 dan murid-murid tingkatan 2 sesi petang ke SMK Skudai. Harapan cikgu semua murid-murid di awal tahun dan seterusnya menanamkan azam yang baru, semangat yang tinggi. Okey, sama-sama semua murid melibatkan diri dengan kegiatan sekolah dengan lebih aktif supaya murid menjadikan sekolah SMK Skudai ini sebagai rumah kedua. Sebagai rumah kedua yang menyeronokkan. Okey, itu saja. Saya pasti para pelajar begitu teruja untuk memulakan sesi persekolahan ini. Selaras dengan arahan Kementerian Pendidikan Malaysia, minggu pertama persekolahan akan difokuskan kepada aktiviti didik hibur dan pembangunan sosial. Oleh itu, pihak sekolah telah merangka pelbagai aktiviti menarik seperti program kebudayaan, senam aerobik, sukan neka dan bengkel kreatif bagi membantu pelajar menyesuaikan diri dengan ceria. Selamat sejahtera. Hari ini, pihak sekolah telah mengadakan perhimpunan mingguan yang pertama bagi sesi persekolahan tahun 2026. Para pelajar tampil bersemangat dengan berpakaian seragam yang kemas untuk mendengar amanat serta nasihat daripada pengetua dan guru-guru bagi memulakan tahun persekolahan yang baharu.
love you so. That's what you'll say. You'll tell me, baby, baby, please don't go away. But when I play, I never stay. So every girl that I meet, yeah, this is what I say. Run, run away, baby. The fire put my spell on you. You better get away, darling. 'Cause everything you heard is true. You pull me hard, I put it up alone. 'Cause Lord knows I'm a rolling stone. So you better run away, baby. Akhir kata, saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat datang ke sekolah baharu khususnya kepada pelajar tingkatan 1. Sekian, saya melaporkan untuk Skudai TV. Skudai TV, medium penyebaran berinformasi.